Saya tak merancang untuk cakap sebenarnya saya just drop by sajalah. Kebetulan ada motivasi, saya baru sampai ke Perak. Dewan ni banyak nostalgia pada diri saya. Pada tahun 2000, time tu saya kira lagi 42 hari saya nak PMR. Sebelum tu saya cerita history saya sikit. Saya seorang pelajar yang sangat nakal, kaki monteng, gaduh dengan cikgu, pukul orang. Kalau tak percaya, parut kat dahi saya jadi saksi sampai bila-bila. Boleh zoom lah kat ni, dua. Tangan saya pernah patah. Boleh tengok lekuk kat sini, tangan saya pernah patah. Inilah saya. Lagi 42 hari saya nak PMR. Mak saya paksa saya masuk motivasi, saya lawan lah. Lalu mak, malam ni ada program, nak dating dengan girlfriend. Mak saya tipu tau. Mak saya kata, jom keluar sekejap kan, ikut mak pergi office, nak siapkan sekejap je. Sebab office mak saya sebelah je, bangunan Markoba. Dia dropkan saya kat sini, saya masuk lah dengan muka terkejut apa benda, mama aku hantar ni kan. So, saya dah kena tipu, so saya geram tau. So, saya duduk paling depan sekali. Belum pernah lah bersejarah, saya duduk paling depan. So, masuk Dr. Asmadi, dia cakap kan. Sebab dia kata apa benda lah orang ni kan. Saya tak faham apa benda dia cakap kan, sebab saya tak tahu apa benda. Saya memang datang melenggang. Tapi, hidayah tuan-tuan dan puan-puan, hidayah Allah sampai yang sekejap saja. Saya terbuka bila balik hari pertama, mak saya macam sedih tau. Sebab dia tengok saya keluar melenggang, macam tak ada apa kan. So, malam tu saya fikir apa yang Dr. Asmadi cakap. Fikir macam betul juga. Dan dia bagi saya homework tau. Dia kata dia nak tanya. For the first time ever dalam hidup saya buat homework. Pertama dalam sejarah memang saya buat homework. So hari Ahad tu saya datang macam aku nak dengar lagi apa orang ni nak cakap. So dia cakap sampai saya terlintas tau. Terlintas bila yang kalau ada ingat tadi Dr. Asmadi ada tutup lampu, dia cakap ibu apa, perut keluar sakit lah apa benda lah kan. Saya menangis sebab mak saya. First time saya menangis sebab mak saya. Tuan-tuan dan saya tak mengalu-mengakunya sebab tak ada apa nak dimalukan, sebab saya dah sedar saya tak pernah semayang sebelum tu. Saya cakap terus terang, saya tak pernah semayang sebelum tu. Dan first time saya semayang di sini. Saya sedar. Dan bila saya balik, doktor sebelum balik yang ada cakap kat depan kan, saya tahu ucapan doktor, saya orang pertama datang kat depan. Saya berjanji dengan doktor kan, saya nak berubah. Tapi nanti saya tak fikir dia benda nak cakap kan. Tiba-tiba bila dah habis, and at the end, kita ada dekat dalam dewan ni, mak saya duduk paling belakang. Mak saya duduk paling belakang sekali. Saya tak tahu sebab apa, tapi mak saya berdiri. Satu-satunya ibu bapa yang berdiri pada mula sampai habis. Jadi dekat situ, dekat sinilah saya berjanji. Dan saya waktu tu saya tak janji tau. Ya, adik-adik janji saya kan. Tapi saya bersumpah. Saya bersumpah waktu itu, saya kata cita-cita saya nak jadi Perdana Menteri. Dan balik saya tak buat apa dah. Saya buat apa yang Dr. Asmadi suruh. Itu aja. Nota ringkas, semayang, doa, apa yang dia suruh tu saya buat. Itu je. Saya tak fikir lain lah. Balik tu, semua komek saya ambil, saya buang. Ayah saya pelik kan. Sebab masuk bilik saya tak nampak lantai, nampak komek sahaja. Saya ambil, saya buang semua. Saya buang, saya tukar position katil, saya letak meja study, bawah lampu. Saya nak study. Dan saya study. Dalam masa 42 hari tuan, saya fail trial saya fail subjek. Yang lulus pun biasalah, BM lulus, sains kantoi, matematik kantoi. Dalam masa 42 hari saya dapat 8A. Sebab saya balik, saya buat. Saya dapat 8A, saya masuk MRSM. Tapi cita-cita saya Dr. Asmadi cakap kan, biar cita-cita itu menghantui hidup kita tau. Saya kata nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Saya letak kat semua. Kalau saya bangun tidur, buka mata, atas ceiling saya ada nak jadi Perdana Menteri. Dekat meja saya ada aku nak jadi Perdana Menteri. Sampai sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas 12 tahun, saya sekarang pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Itu dia tuan-tuan, adik-adik.
balik buat tak salah fikir kawan-kawan takkan tolong. Sekarang ni semua orang nak minta tolong dengan saya. Kawan-kawan tak salah ketepikan lah. Dia orang tak boleh janji, tak boleh bagi apa-apa buat masa ni, tak ada. Yang ada sekarang dia adik-adik. So balik adik-adik, balik buat. Saya sampai sekarang apa yang Dr. Asmadi nasihatkan saya simpan. Nota motivasi saya simpan. Saya menangis atas nota motivasi kan. Air mata saya tu saya buat alur tau. Saya pakai pen, saya tak nak dia hilang. Saya tulis ini kesan air mata. Simpan, tolong adik, balik buat. Tak ada apa yang ibu bapa adik nak kecuali kejayaan adik-adik. Itu saja. So saya tak payah ambil masa banyak. Saya fikir adik-adik pun dah tahu baliknya apa nak buat. Tapi saya boleh buat dalam masa 42 hari. Adik-adik ni masa tak lebih setahun adik-adik. Sekarang baru Februari, macam-macam dia boleh buat. Kalau bekas mak rempit kaki motor, kaki pukul orang, gangster kat sekolah, sebut nama mesti kenal boleh bertukar. Nak bersumpah jadi Perdana Menteri dan lepas 12 tahun. Umur saya baru 27 kan. Umur saya baru 27. Saya jadi pegawai khas. Saya dah separuh kaki saya dah dapat jejak cita-cita saya. So itu sajalah yang mampu saya cakap. Balik buat. Itu saja. Yang saya dapat buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.